Cabutan bertuah ni hak kita nilai ni cawangan di Gigfit Petaling Jaya. Dia dapat hadiah utama motor EV. Apa yang aku buat dekat sini? Aku datang ke Gifix sebabnya nak baiki skrin telefon, guys. Tapi kan, aku macam ada terfikir nak buat satu benda lah. Korang faham kan maksud aku? Untuk Gigfit ni kita boleh repair gelas, motherboard, PMP, tukar LCD, tukar bateri, semua benda lah boleh buat. Satu lagi untuk JRAN ni pun kita buat agak. MOSFET dengan Coros. Kalau untuk screen crack sahaja, tapi boleh touch mana-mana ni, maknanya boleh touch lah semua. Tak ada dot hitam, tak ada blind. Yang ni kita boleh buat gelas. Maknanya tukar kaca sahaja, tukar gelas sahaja. Lagi jimat lah. So kalau macam LCD blind ataupun dot, tapi gelas crack, kita kena tukar screen lah. Tapi kalau dah gelas pecah, dot tak ada, dengan blind tak ada, kita boleh tukar gelas saja lah. Tu je lah. Gigfix ni dia ada 20 lebih cawangan di seluruh Malaysia. Dekat TikTok gigfix.my. Lokasi dia dekat Taman Seri Manja di Petaling Jaya. Taman Seri Manja. Kedai kita berhampiran dengan Domino's dengan Laundry Bar. Ni cawangan di Gigfix Petaling Jaya. Selesa betul weh dekat sini. Siap boleh tengok movie lagi, guys. Cabutan bertuah pun ada. Fuyo! Apa lagi, aku join sekali lah. Tertakluk kepada terma dan syarat. Aku nak say thank you kepada Gigfix PJS untuk servis yang memang tip-top dan memang best. Lupa pula nak bagi tahu. Kalau korang nak dapatkan mic handle ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning. Ciao!